lagi. Mendidik anak-anak. Apa yang opah nak buat tu untuk nak mendidik dia, mendidik anak-anak cucu-cucu dia ni agak struggle juga sebab macam-macam dugaan yang opah melalui dengan keadaan zaman sekarang ni yang mana opah ni dia tak macam dulu. Kalau dulu opah bagi tali pinggang getah paip orang kan, cucu-cucu kan takut. Sekarang tak jalan. Diana ni dia ada satu obsession dengan K-drama Korea. So dia kuat berangan. Kalau kat rumah pun tak kisahlah nak makan ke, tidur ke, sampai tak tidur ke, tengok drama Korea je. Itulah sebabnya bila opah datang, bila masa nak tengok drama Korea? Jom, opah ajak solat maghrib. Nantilah, orang tengah lain cerita best ni. Apa dia? Cakap apa tadi? Jom. Tak, orang cakap, opah ingat kan tadi orang sunggugut kan? So orang cakap kat adik, orang ABC tak boleh nak solat. Oh, senggugut, period. Datang bulan. Betul. Sebulan kau berapa kali datang bulan period ni? Kau nak bohong? Dah? Dari sini, nak cek. Wah! Mana boleh main nak cek-cek ni? Boleh. Sama jantina apa? Adik, tolong keluar. Opah nak buat pemeriksaan. Okey. Adik! Wah! Jom. Okey, dalam rotan opah ni, kehadiran opah ni memang tak diterima dengan sebukanya. Sebab kenapa? Opah ni tak habis-habis nak kontrol kita orang tiga beradik ni. Tetapi dia lebih kepada Alung dan juga Kak Ngah. Diorang ni betul-betul tak suka dengan opah. Lain pula dengan adik. Adik ni dia lebih kepada, dia sayang opah dia, tetapi dia juga tak sukalah dikontrol tu banyak sebabkan nak main game tu tak dapat. Adik. Kuih. Apa? Tahu saya adik lapar Mestilah tahu. Adik kan cucu opah. Opah kan sayang. Cuma sekarang opah rasa kan opah kena kenal balik cucu-cucu opah sebab semua dah besar-besar, dah berubah kan. Adik kena ceritalah satu-satu. Adik kena cerita Alung tu macam mana orangnya. Angah pula kalau tak ada buat apa-apa, dia suka buat apa. Dan dua-dua ni bila tak ada apa-apa, diorang buat apa. Sebab opah nak kenal, susah. Dah tak kenal lah, dah besar-besar lah. Kuih ni bukan rasuah ya, opah? Kenapa nak rasuah? Bagi makan je. Halo, Macah. Dah kejap lah, opah. Orang tengah loading lagi ni. Bagi dia orang refresh dulu. Mana baca? Kau pun nak loading juga? Dia kurang lah.
Adik baca. Apa? Adik pun loading juga macam Kak Ngah dengan Along. Macam main game juga. Macam aku nak cerita Korea. Kau tahu tak aku kalau rempit loading lah. Aduh, kau tahu tak? Dihadapkan depan Quran. Baca sekarang. Loading tak habis-habis lagi. Yang depan Quran tu apa? Depan mata kau tu Quran kan? Nak loading apa? Bacalah. Di situlah bermula segala kekecohan di mana opah ni dia ni memang seorang yang sangat penyayang, bekas guru besar, pendidik. So dia tahu macam mana nak didik budak-budak ni. Tapi cara didikan biasalah orang lama kan, cikgu ni tak sekasi lah dengan jiwa budak-budak ni. So pemberontakan berlaku sebab dia orang cuba macam-macam cara macam mana nak suruh opah dia orang ni balik. Semuanya gagal sebab opah seorang yang tengah. Saya tahu saya dah gagal jadi seorang ayah yang baik sejak arwah meninggal. Baru saya tahu betapa besarnya pengorbanan seorang isteri itu. Dan kali ini Mak, saya betul-betul perlukan Mak. Mak buatlah apa saja kat budak-budak tu Mak, saya ikut je. Yang paling banyak kena rotan, paling banyak kena marah, kena nasihat, semua Long. Tidur pun main motor ke? Long? Aku menang. Ya, pemenang. Pemenang solat subuh. Bangun. Long, bangun. Apa pun, Pang. Ngantuk lah, Pang. Macam mana tak mengantuk? Malam tadi tidur pukul berapa? Merayap, naik motor. Salah siapa? Along, awak tu abang sulung. Nama pun Wali. Tunjukkanlah benda yang baik-baik. Sebagai contoh pada adik-adik. Dah bangun. Solat subuh. Apa, esoklah Along jadi contoh. Esok je. Oh, tak ada. Sekarang. Kena contohnya sekarang atau nak rasa rotan tarik opah. La 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 la. Tak nak, Pak. Jadi tugas Along sebenarnya Along tak suka opah sebab Along rasa opah ni kalau duduk rumah dah tak best lah. Nak buat apa pun semua dah kena cut. Semua kena atur. Ada jadual, kena bangun pagi. Oh. Senyap je Mak Mun. Mana pergi semua budak-budak? Seorang tak bangun tidur lagi. Kejut kan? Tak seorang pun nak temankan Mak Mun breakfast. Dah agak dah. Ni, Mak Mun duduk terus ke kat sini? Mulanya ingat nak jaga diorang masa cuti ni je lah. Tapi bila dah tengok perangai diorang tu makin teruk, rasanya lamalah aku di sini. Teruk macam mana tu Mak Mun? Budak-budak tu nampak je besar panjang. Baca Quran, ngalahkan budak tadika macam tak pernah baca, kau tahu tak? Saya rasa diorang tu bukannya tak pandai ke apa, cuma malas je lebih. Yelah, inilah masalah budak-budak sekarang. Game, video, internet. Setahun sekali nak buka Quran pun seksa. Padahal budak-budak tu pernah khatam. Nasib baik ada opahnya lagi. Ya, opah dengan rotannya. Dan di penghujungnya tak cerita tak. Tapi aku kena tengok dulu di mana opah ni ialah seorang yang pernah jadi ibu, nenek jadi opah. So dia tahu jiwa dia macam mana dan dia faham anak menantu dia ni macam mana perasaan dia bila terpaksa memikul dua tanggungjawab sekaligus. Banyak nasihat dan juga apa yang boleh saya rangkulkan dalam cerita ni, dia banyak pengajaran. It's a family punya story. Kasih sayang, jangan kasih sayang tu tak semestinya dengan wang ringgit, tapi masa, prihatin terhadap anak-anak tu sebenarnya amat-amat penting. Lain clear.
Aduh, sedapkan kena rotan tarik opah. Kenapa kau ni? Kau jadi pencuri ni kenapa? Rumah ni dah tak ada apa-apa. Kau dah kebulur mencuri. Kau tahu tak hukuman orang mencuri apa? Potong tangan. Yatim, kau pergi ambil pisang ke Paran Tanjung. Aku potong tangan budak ni. Apa sakit apa? Sudahlah, Mak. Apa sudah? Macam ni lah jadinya. Apa? Apa? Ada janji. Janji apa? Janji tak mencuri. Ada janji tak mencuri dah. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Ayah, tolong ayah. Apa tolong ayah? Dah adik masuk adik. Kau ambil lah anda apa? Nak ke? Rotan tarik opah ni. Ni kau lah masalah kau yatim kan? Biarkan anak-anak buat apa pun kau tak marah. Ni kecil lagi. Besok dah besar jadi apa? Jadi apa yatim? Bukan macam ni cara mendidik anak. Sayang anak bukan macam ni Okay, sambung and action. Korang tak nampak ke ni? Ni, korang rasa ke rotan tarik opah? Okey, tak apa. Along akan cari idea macam mana kita nak balas balik apa yang garang memang tak garang. Dia ada rotan, 2 rotan. Yang nipis satu, yang tebal satu. Nak kena yang mana? Dua-dua boleh dapat. Sebab itulah 3 beradik ni memang apa opah suruh kita orang buat je. Tapi pada masa yang sama kita orang plan macam mana nak usir opah ni. Dan mastermind dia adalah Along. Along lah punca. Macam mana opah kita orang akan start untuk plan takutkan opah sampai tahap jatuhkan opah sebab tak suka sangat dengan opah ni. Jadi 3 beradik ni kan adalah masa-masanya bila diorang membuat sesuatu untuk nak menghalau opah balik. Bukan satu je benda tau dia buat untuk nak halau opah balik. Banyak benda diorang buat untuk nak halau opah balik. Tetapi opah tak balik-balik. Oi, korang buat apa ni? Opah ni cuba untuk nak mengubah juga diorang walaupun macam-macam dugaan sampai satu tahap yang mana dia akan give up. Sebab tu kenapa kena tengok cerita rotan opah. Tapi alhamdulillah macam-macam pelajaran orang kata apa, Along ni memang susah untuk sedar walaupun dia anak sulung. Dia tak nak dengar cakap. Macam cakap tadi lah, sebab diorang ni dah dibesarkan dengan ayah diorang yang tak ada masa dengan family, dengan kerja dia. Tu yang anak semua jadi degil tu. Along, Angah semua degil. Tak nak dengar cakap. Along, kat mana dah maghrib? Keluar jap. Kau ada janji kan? Dah janji tak nak keluar malam. Along dah janji dengan member lah, Opah. Apa pula janji dengan member? Malam ni ngaji Quran. Masuk. Opah. Opah ingat Along ni budak-budak lagi ke apa? Ikut sekati Along lah nak keluar ke, nak apa ke. Ini mengaji. Kau degil ya? Tak payah sibuk lah. Opah, mulai hari ni, Opah tak payah nak atur hidup Along. Ni seorang lagi. Maghrib keluar. Naik. Korang ada study group lah. Study group apanya? Makeup mengalahkan artis. Kau jangan nak bohong aku lah. Opah. Bising lah Opah. Suka Angah lah. Nak make up macam artis ke, macam badut ke. Sikit pun tak kacau hidup Opah lah Opah. Kak Ngah, apa cakap macam tu dengan Opah tak baik lah. Kau diam dek. Kau jangan nak bercampur. Kau tak payahlah nak cuba-cuba jadi cucu kesayangan dia ni.
Kau ingat orang tua ni sayang ke kita? Sikit pun tak lah. Apa dengar walaupun kita orang susah sekali mana pun, kita takkan pernah cari opah. Opah balik je lah, semak lah kepala orang. Ini pertama kali saya berganding dengan Abang Arash, Syami dan juga Amir. Dengan ibu sebelum ni saya pernah berganding sekali lah. Tapi pengalaman syuting dengan semua tim ni memang sangat menyeronokkan dan saya dapat belajar banyak juga benda, especially daripada Abang Arash, daripada ibu yang memang kita kata legend lah kan, legend actor and actress. Ibu pun banyak ajar macam mana cara kita nak mendalami watak, macam mana kita nak deliver, sampai kan satu scene tu yang mana kita kena nangis, memang nangis betul, tak boleh nak berhenti sebab dah terlalu mendalami watak tu. Dan berganding dengan adik-beradik saya pun sangat fun. Saya tak expect dalam masa seminggu kami syuting ni, kami boleh rapat macam kami dah kenal lama. So kat situ kita boleh nampak it's quite easy to build chemistry with them. And I am very grateful to have this opportunity. Bekerja dengan Ibu Fauziah dan juga Abang Arash adalah salah satu experience yang best bagi saya sebabkan mereka berdua ni dah memang boleh kira pelakon senior, pelakon yang very well experienced dalam industri ni. Jadi saya sebagai pelakon yang masih baru, saya berbesar hati dan saya bersyukur sangat dapat bekerja dengan diorang, because at the same time bila kita orang bekerja, diorang juga mendidik kita orang. At the same time, diorang ada kata kena buat macam ni, kena feeling macam ni, memang best lah bekerja dengan diorang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Production Head Aida kerana memilih saya untuk memegang watak sebagai Along dan juga dapat untuk bekerjasama dengan artis-artis veteran dan juga legend. Ini adalah opportunity yang terbesar juga dalam hidup saya. Pengalaman pertama saya berdepan dan berlakon dengan artis-artis veteran. So banyak ilmu yang saya dapat. Mereka tidak lokek ilmu. Kalau saya tanya, diorang sudi untuk mengajar, dan tunjukkan saya cara yang betul. Dan pengalaman dia sangat baik. Saya rasa sangat-sangat bersyukur dapat bersama dengan artis-artis veteran, artis legend kita. Pada saya cerita ni best, memang best sebab pelakon samping Indriana, anak saya semua orang cakap pelakon baru yang orang cakap besar potensial diorang untuk berjaya dalam bidang lakonan. Dan yang paling best sekali sebenarnya saya dah lama dah tak dapat berlakon bersama dia adalah Ibu Fauziah Nawi. Pada saya dia sebagai pelakon senior saya dan juga memang kami anggap sebagai seorang ibu. Saya memang panggil ibu ni daripada dulu lagi, memang saya panggil ibu. Kadang-kadang lupa nama dia. Panggil ibu je. Dan banyak kami belajar daripada dia. Kadang-kadang bila kita dekat set, bila tak ada scene ataupun dalam orang cakap apa? Dalam scene sendiri, sementara tu action tu kita orang berbual banyak yang ibu sharekan dengan kami semua yang jadi anak-anak saya. So Ibu, thank you so much for all the guidance, and saya memang bangga dan berbesar hati dapat berlakon di samping Ibu Fauziah Nawi. Thank you so much. So kepada semua penonton-penonton Salam HD, jangan lupa saksikan drama Rotan Opah yang akan ke udara tak lama lagi. Muhammad Wali bin Muhammad Yatim! Mana dia orang, Mak? Apa kau dah buat? Ha? Sampai kena masuk balai ni? Ya. Tapi Along dah selamat sebab Opah jamin. Diam! Along nak buat apa ni, Long? Selama ni apa Along nak, semua Along dapat. Tapi ini yang I dapat balik. Korang tak pernah tengok ayam mengaruk kan? Sabar. Nak sabar apa lagi, Mak? Dia dah malukan saya, Mak! Korang tak pernah tengok ayam mengaruk kan? Ayah. Kau nak buat apa tu? Kau nak buat apa? Bukan begitu cara mendidik anak. Memukul. Mak sendiri dah gantung rotan. Dan Mak dah berjanji takkan pukul lagi cucu-cucu Mak.
Berapa kali saya pernah bekerja dengan director Abang Reza ini first time saya berlakon dengan bekerja sama dengan Abang Reza sebenarnya. Dan sangat seronok. Dia sempoi, dia boleh tunjuk kalau apa yang kita perlu buat, apa yang ni dia tunjuk dengan cara yang sangat clear. Dan kita semua pelakon sangat faham dengan apa yang cuba dia sampaikan dan cuba dia tunjukkan pada kita. Dan Abang Reza pun banyak bagi nasihat kepada saya. Juga bagi nasihat bukan senang kalau kita nak jumpa director yang sudi untuk bagi nasihat pada pelakon-pelakon. Sebab macam kita tahu sebagai seorang pelakon memang tugas saya untuk buat semua benda ni. Tapi saya nak ucap juga terima kasih kepada director kita kerana sudi mengajar saya dan sudi memberi ilmu kepada saya. Adik okey tak adik? Tengok macam teruk je kena pukul opah tadi. Loh, kena buat sesuatu ni loh. Kau tengok ni, dia kena jadi dah opah ni. Sesuatu? Korang nak buat apa ni? Nampak ni? Korang nak kena juga ke rotan tarik opah? Angah, kau ambil mukadam ke buat mukadam? Ya, sekejaplah. Tengah ambil dah ni. Cepat! Angah, cepatlah. Angah, cepat Angah. Rotan penjara dah keluar. Okey, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aida Production untuk kita saksikan di sebalik takbir rotan opah. Sabarlah bang. Mak Mun tu sebenarnya niat dia baik. Tapi yelah dia kan bekas guru besar, jadi disiplin dia lain macam sikit. Saya tahu. Saya pun tak salahkan mak. Cuma saya kesian dekat budak-budak tu. Yelah, dah tak ada ibu. Saya tak boleh nak keras sangat, nak tegas dengan dia orang. Yelah, kita tak tahu kan apa perasaan budak-budak tu. Tuan faham bang. Tapi Tuan percaya yang Mak Mun tu mesti ada cara nak tackle hati budak-budak tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir malam ni. Opah panggil semua orang meeting. Meeting ni sangat penting kerana untuk menentukan dan mewajibkan semua orang menerima satu peraturan dan juga undang-undang baru bagi rumah ini. Untuk pengetahuan semua, Opah dah pun tulis satu jadual untuk semua orang, iaitu jadualnya telah ditentukan bangun tidur pukul 5 pagi, mandi, solat tahajud, mengaji sementara menunggu masuknya waktu solat subuh, dan selepas solat, semua orang dikehendaki membantu Opah prepare breakfast. Breakfast? Itu Kak Ngah je kan tolong? Tiga-tiga kena buat. Dalam rumah ni tak ada ini kerja perempuan, ini kerja lelaki. Semua kena buat sama-sama. Dan satu lagi, implementationnya adalah tentang waktu makan. Waktu makan, semua orang kena makan, duduk di meja, makan sama-sama. So, kepada semua penonton-penonton Salam HD, jangan lupa saksikan drama Rotan Opah yang akan kau berada tak lama lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel YouTube Aida Production. Ya Allah, Kau lindungilah cucu-cucu aku. Berikanlah mereka taufik dan hidayah-Mu. Sesungguhnya aku tak mampu nak mendidik mereka, Ya Allah. Aku dah cuba macam-macam cara, Ya Allah. Tapi hati diorang terlalu keras. Hanya Kau saja yang mampu melembutkan, mengubah mereka. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Selamatkanlah cucu-cucuku dunia akhirat, Ya Allah. Okey, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aida Production untuk kita saksikan di sebalik takbir Rotan Opah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Next job nanti dia kena setting doa dia. Hari-hari kena buat. Sebaik tak walking kalau tak sampai dengan kerja. Kata-kata Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ini. Oi, dia benar tu. Rap. Rotan abang. Rotan abang. Abang kau.